jangan percaya dengan buy call daripada remiser. Tapi sebenarnya bukan semua remiser macam tu. Okay? Apa yang kita boleh buat ialah kita kena ambil peluang. Kalau ada cadangan kaunter, kita kena buat kajian tambahan. Jangan ambil 100%. Kalau ambil 100%, kalau tak jadi macam mana? So, kita kena kira risiko tak jadi dengan keuntungan. Jadi, kita kena buat kajian tambahan. Tak bolehlah kita sekadar menerima je daripada orang lain, tapi kita tak tahu apa punca dan sebabnya. Contohlah kan, ada yang bagi cadangan, beli kaunter ni sebab dah nak breakout. Tapi kita kena fikir tau, sebelum tu dah ada banyak kenaikan. Apa reason kita nak beli apabila saham tu dah nak breakout? Kan? Okey, pada orang yang baru, breakout tu apa? Maknanya saham tu dah naik kepada paras yang akan naik lebih tinggi lagi. Tapi belum tentu. Jadi sebab tu kita kena ada ilmu.